Satu kawan aku ni, dia tak kenalkan aku hardcore dulu. Dia kenalkan aku straight edge dulu. Dia ceritakan pasal straight edge. Dia cerita, aku macam, ini Hindu ke? Tak makan sayur, tak makan daging semua. Tak, ini cara hidup yang sihat. Oh, lepas tu aku cakap, aku tak follow lagi. Kan, tak follow. Lepas tu dah, aku tiap-tiap minggu jumpa dia lepak kan. Tapi masa tu belajar tentang kehidupan. Itu start belajar kan. Kau study tentang kehidupan kau, macam mana kau nak trim kehidupan kau secara berdisiplin. Okey lah. Aku pun try. Tapi dia ada kencing aku kat situ kan. Straight edge minum air Herschel. Herschel lah. Kau tahu Herschel air tu? Susu tu. Susu Herschel tu. Lepas tu aku cakap, asal kena minum air susu ni? Ini memang cara kehidupan ni. Okey. Kau bayangkan setiap hari Sabtu aku beli air Herschel. Air wajib.